Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat datang kepada seluruh warga Legacy Real Property, para tetamu jemputan, penaja, top management, head of branch dan semua yang hadir bagi meraihkan pencapaian terbaik sepanjang tahun 2025. Dan Alhamdulillah kita terus mampu bersaing dalam industri yang kita lihat semakin lama semakin mencabar, dan walaupun dengan cabaran yang sangat hebat daripada pasaran, tetapi kita terus bersinar. Teman, let's go! Kita akan terus memberikan seluruh tenaga untuk terus bersaing, untuk terus memberikan khidmat kepada masyarakat, dan yang paling penting sekali kita nak membantu peningkatan kepada ekonomi ummah, insya-Allah. Saya nampak apa yang di depan saya semua adalah pejuang, dan tahniah kerana masih terus berjuang, dan saya doakan kita semua akan terus kuat untuk sama-sama berjuang dalam industri ini, insya-Allah. Tahniah kepada semua perunding tanah yang berjaya mendapat pencapaian pada hari ini untuk sepanjang tahun 2025. Teruskan melangkah ke hadapan, jadilah perunding tanah yang profesional dan sentiasa memberi servis yang terbaik pada klien anda. Tahniah diucapkan, semoga kejayaan dapat diteruskan lagi. Satu pencapaian yang sangat dibanggakan lah. Kejayaan mereka adalah berdasarkan kepada usaha mereka yang berterusan. So, tahniah sekali lagi. Assalamualaikum. So, tahniah kepada semua achievers. Saya tengok ramai top-top agent dan saya sendiri sebagai peguam panel, saya adalah saksi kepada kehebatan diorang. Tahniah semua. Ya, Alhamdulillah. So, saya ucapkan tahniah kepada semua ejen Legacy. Semoga tahun hadapan lebih cemerlang lagi dan kita jumpa lagi akan datang. Maksudnya apa yang leader ajak, apa yang orang yang bantu kita ajak, you buat saja. Tapi you double up you punya usaha. Cuma satu nak pesan, usaha takkan mengkhianati hasil. Itu saja, terima kasih.